Kejap nak tengok. Penat ni. Ya. Mana hak paling comel? Ya duk gini dah ni. Kena makan buah hak ni dulu kan. Kita kokok hak ni sebelah kan. Dari sini dia kena tak? Kena sini kedek. Ndak. Kejap nak ambil pisah. Kalau tak kena dia menggerak boh tu lagi. Dia nak jadi lain. Kalau gini tombel. Oh iya. Dok. Ndak. Gerak sini. Kalau naik kat rezeki. Sebab gini masalah juga ni. Ya. Dak dia nak biar ni bila besar sekoh juga. Ya. Pak sini ya. Dia mau baja nanti pak sini sebab naik ni, pucuk bawah ni Cuma dia kahwin mana kahwin tak tahu ni. Takut kahwin tinggi, kahwin rendah. Ada dia mari anak itu dah. Kalau anak polibik apa kahwin pun paling tinggi kat ni biasa kalau dia mau polo. Iyalah. Hak tu kadang-kadang tak perlu tinggi sangat. Nuak sini. Perak berwajah naik ni. Perak dia tu masuk baju. Dia masuk baju boleh seminggu, 2 minggu baru perak. Kau tengok tak ada cara tu. Melainkan tapi sepatutnya kok kalau mari tanah anak kaki ganda sini pun tak jadi juga. Tapi kalau ni naik meta ni. Kalau kita perak ni. Boh ni kena. Duk asal. Alik ni. Mesing. Ni habis ni. Boleh nak buat tapi jadi tak itu. Ya gitu dia mau perak kalau mampu solak. Kalau buat gini pun. Sekoh juga.